So sekarang kita berada di LIA. Kita on the way pergi ke Indonesia. Hai semua, hari ni Aisyah nak kongsikan perjalanan Aisyah dari Malaysia ke Indonesia. Flight Aisyah berlepas pukul 7 pagi waktu Malaysia, dan dalam sekitar 8 pagi waktu Indonesia Aisyah telah sampai di lapangan terbang antarabangsa Minangkabau. Perjalanan dari Malaysia ke airport Minangkabau tu tak lama pun, sejam je. Kita orang sampai dalam pukul 8 pagi waktu Indonesia. Tada, dah sampai. Sekejap je kan? Okay, sekarang kita dekat Minangkabau International Airport. Sekarang kita berada di kedai makan untuk sarapan. Untuk kedai ni Aisyah tak cadangkan lah untuk makan, sebabnya dia punya kuantiti dia sikit. Kita pula orang Melayu, macam mana? Selepas makan, kami terus pergi ke Alahan Panjang. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 3 jam. Walaupun penat berada di dalam van tersebut, tetapi pemandangan di luar van tu sangatlah cantik. Ada sawah padi, bukit bukau. Alahan Panjang merupakan salah satu kawasan tanah tinggi yang sangat cantik di Sumatera Barat. Tempat ni memang terkenal dengan cuaca sejuk, pemandangan hijau dan 2 tasik kembar, iaitu danau di atas dan danau di bawah. Sepanjang jalan nak ke sini, Aisyah boleh nampak ladang yang luas, bukit bukau yang berkabus, dan suasana dia sangat menarik dan cantik. Pemandangan kat sini sangat cantik, tapi sayangnya bila ada yang buang sampah, bungkusan mi segera kat bawah tu. Tengoklah. Kami singgah di kedai makan Sambal Cobek Bakar untuk makan tengah hari. Untuk kedai ni mungkin boleh bagi 9.5/10 sebab view dia sangat cantik. Sambil makan sambil boleh tengok view, and then dari segi kebersihan semua terjaga. So boleh datang ke kedai ini. Sekarang kita berada di Tasik Kembar. Okay, balik. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies. Okay, sekarang kita dah dekat hotel. So kita akan pergi makan malam. Okay, dah. Tengoklah view kat situ. Kita dah sampai kedai makan. So kita nak makan malam dululah. Kita dah habis makan. Kita berada di kedai yang lebih kurang macam Khairul Amin. Okay, hari ni hujan sikit pagi-pagi ni. Sekarang jam menunjukkan pukul 8. So kita akan gerak 8.30. Nak pergi sana tapi hujan. Ini sana tak nampak apa, kabus je. Okay, kita orang nak gerak dah. Kita duduk belakang, kita di belakang tak punya bag. Wah, Ami depan ada 11 orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita berada di kedai kopi Solok Rajo. Okay. Ada makcik ni. Wah. Roti besar. Solok Raja. Solok Rajo tu apa ya? Nama kedai lah. Yelah. Sejuk angin kat sini macam dalam aircon ni. Dalam aircon ni. Okay guys, sekarang kita berada di Tasik Sengkarak. Kalau dekat Malaysia ada karak, tapi kat sini kita ada tambah perkataan Sengkarak. Okay, jom. Nomor 2 terbesar di Pulau Sumatera. Tasik Sengkarak. Besar kan? Cantik kan? Lepas tu tadi kat sini, dekat bahagian sini ada lintasan kereta api tau. So lintasan kereta api tu dulunya adalah lintasan kereta api, tapi sekarang dah. Cantik. Masya Allah. Jadi yang pertama tu luak tanah datar, yang kedua luak agam, yang ketiga luak 50. Kenapa disebut luak? Tahu tak makna dan arti luak tu? Tahu? Luak. Tak tahu ya? Jadi arti luak tu terkurang. Terkurang, terluak. Jadi kenapa disebut luak tanah datar? Jadi kawasan sini memang kurang tanah yang datar. Jadi karena kawasan luak tanah datar ini sudah ramai, jadi orang nak cari kawasan untuk pertanian. Jadi dibuatlah satu kawasan lagi, nama dia luak agam. Kenapa disebut luak agam? Sebab mewah. Kurangnya ugama. Kurangnya agama. Jadi memang kawasan situ memang dulu dia kan, bukan sekarang. Dulu dia memang kurang ugama dia. Itu termasuk itu kawasan Bukit Tinggi sampai Tasik Maninjau itu disebut dulu luak agam. Jadi sudah ada dua luak ya, luak tanah datar dengan luak agam. Jadi karena masih kawasan penduduk sudah padat juga yang dua luak itu, jadi dicari tempat kawasan yang baru juga. Itu berjalan dari kerajaan Istana Pagaruyung 50 orang untuk mencari tempat yang bagus, yang cantik untuk pertanian. Jadi dia berjalan, jadi dia ada satu kawasan yang nama dia Payakumbuh, itu luak 50. Jadi dalam 50 orang tadi inilah yang sampai ke Pekanbaru, sampai ke Negeri Sembilan juga, yang dari 50 orang tadi. Jadi kenapa? Jadi kurang daripada 50 lagi yang jalan sampai ke Negeri Seberang kalau dulu disebut kan. Kalau Negeri Seberang itu disebut dulu Malaysia itulah. Kalau orang-orang Minangkabau dulu disebut kemana pergi merantau ke Negeri Seberang. Ke Negeri Seberang itu disebut Malaysia. Karena dulu dia Indonesia belum ada, Malaysia belum ada, dulu kawasan Nusantara nama dia. Masih zaman kerajaan. Jadi di sini ada juga macam bendera, ada warna kuning. Warna kuning itu melambangkan luak tanah datar dari kerajaan. Jadi kawasan luak tanah datar inilah yang ada Istana Pagaruyung tuh. Itu dibuat warna kuning. Satu lagi warna merah, itu luak agam. Kenapa disebut luak warna merah? Itu melambangkan dia pantang untuk menyerah walaupun sampai darah penghabisan. Itu melambangkan merah itu darah. Satu lagi warna hitam, itu melambangkan luak 50. Kenapa dia hitam? Orang dia suka menuntut ilmu hitam dulu dia. Itu melambangkan warna hitam. Jadi kuning, merah, hitam. Sama macam bendera Jerman ya. Tapi kalau di sini disebut bukan bendera, marawa. Jadi kalau ada kenduri kawin atau ada keramaian, itu dibagi bendera itu untuk tanda dia. Jadi kalau ada kenduri kawin dibuatlah tanda bendera marawa tuh.
dekat Bika Telaga. Ni dia ada kuih. Kuih apa weh? Kuih dari neraka kan? Kuih ni berasal dari neraka. Kuih bukan dari neraka. Ni Kuih Malaysia. neraka. Ini Indonesia. Orang Kuih. Malaysia cakap macam Lila je. Ni kuih. Dimasak di atas api. Ni nama dia kuih neraka. Macam kita tengok. Oh, dibakar macam ni. Dia tak kuih. Beras dengan kelapa. Kalau yang ni Boleh tengok. Ni boleh ambil video ke? Boleh. Ni yang kelapa ni kak. Oh, dia letak dekat pisang lah. Dia tepi-tepi je. Oh, dia tak Jadi masak masak dia ni. lebih kurang 10 sampai 15 minit. Oh, lama. 10 minit. Mana lama? Tak. Lama ya lah. Jadi boleh order bisa. Berapa nak order dulu. Ni Makan kuih sini saja, dia neraka. makan sedapnya baru panas makan dia. Jadi order satu orang dua rasa. Ini pisang Ini rasa pisang dengan rasa ori-ori. Sementara kita tunggu kuih neraka kita, so kita boleh duduk sini lah tengok view. Kat situ ada orang Tak kena gambar je. tengah memancing kat situ. So dia tenang-tenang je lah sambil menikmati. Cantik-cantik. Yang mana yang kami Sabarlah. Dia serai dengan dia